Assalamualaikum guys, welcome to my channel iaitu Adam Gamer. So ya guys, hari ni aku akan membuat video jalan-jalan waktu malam. Sebelum ni kita orang ada buat part 1 dengan Ishraf, Muzaffar, Ulfa dengan aku. Sekarang aku akan buat bersama Irsyad, Ulfa, Ulia, Insyira dengan Nana. Dengan Irsyad sekali, cameraman. Okey, jadinya kita orang akan jalan-jalan naik dua skuter, yang satu warna oren, satu warna hijau. Jadinya kita orang akan membuat dua kumpulan. Satu kumpulan naik skuter besar. Yang naik skuter besar tu Irsyad, Ulfa dengan Ulia. Lepas tu skuter hijau tu aku, Insyirah dengan Nana. Jadinya kita orang akan membuat dua kumpulan. Okey guys, sebelum kita akan berjalan, kita orang akan tunjukkan barang apa yang paling penting untuk paranormal. Okey, yang pertama kita orang kena ada mic, lampu dengan apa nama ni? Walkie-talkie dengan mikrofon kecil ni. Okey, sepatutnya kita orang kena bawa lampu, tapi kita orang tak ada lampu, jadinya kita orang pakai lampu skuter je. Okey, sebelum tu korang jangan lupa tekan like dan subscribe. Jom kita jalan-jalan. Okey guys, ini kita orang akan bergerak bersama-sama. Yang ni Irsyad dengan kembar yang pegang kamera. Aku dekat depan ni. Assalamualaikum. Okay guys, kita sekarang nak lalu ni memang gelap sikit. Okay, jadi saya ke depan. Saya ketua. Okay guys, diorang duduk depan guys. Okay, tak apa, jangan takut. Bercermin kat depan. Jadinya diorang sedikit daripada kita. Jangan takut guys. Korang laju sikit korang. Wah, biasa dengan kita bila laju sikit. Ada orang tak boleh tahu. Okay guys, kalau kita berjauhan, kita ada walkie-talkie untuk bunyi sama sendiri, okay? Macam mana? Okay guys, jangan takut. Korang kalau tengok video ni tak takut. Tapi kalau korang betul-betul kat sini, merah. Okay, jalan sampai. Hello, kenapa? Ada apa? Okay, kita ada walkie-talkie untuk kita boleh hubungi. Okay guys, okay, dengar Roger. Okay guys, ini rumah ini adalah rumah tiruan Popuri. Di depan ada satu motor. Okay, terima kasih. Hati-hati. Okay guys, kita akan tengok dia. Dan kalau nak apa-apa cakap tau. Okay. Okay guys, ni malam Ramadan ke 17 lah, betul lah. Ramadan ke 17, lagi berapa hari lagi nak raya. Ni rumah sebelah ni. Dia dah sekali dengan lampu raya. Cantik lagi. Yang rumah pun tak ada lampu. Tutup. Korang. Patah balik. Buka balik lampu. Isya, bagi walkie-talkie ni kat kamera. Kamera untuk apa? Aku nak cakap. Okay, sekejap. Dah mula. Okay guys, hari ni sejuk gila. Aku tak tahu nak cakap apa. Tak payah cakap kot, sebab kan dah guna mic tu boleh jauh lah. Kau dekat je dengan aku.
Jangan tahu, itu aja. Sana kita orang kau. Okey. Sekarang guys. Okey guys, sekarang ni kita nak tengok kawasan yang seram. Weh, ada benda. Benda. Betul. Turun. Okey, kita nak tengok ada apa benda. Okay guys, dekat situ ada benda guys ya. Ada. Entah korang boleh tengok ke tak. Sebab dari sini aku boleh nampak benda tu. Kalau korang boleh tak? Okay guys, ni dulu tempat sekarang pasti tak ada orang. Sekarang dulu pasal sekarang tak ada orang lah sebab dulu orang dah tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, ada bunyi. Benda merah-merah. Dah agak dah. Okay. Dulu kat sini dah berapa bulan tahun macam tu dah tak duduk kan. Sebab dia dah Dah lama dekat sini ni. Okay guys, saya rasa kita kena balik dulu untuk beredar. Okay, jom. Tegak ke? Okay, guys, kita nak balik je. Bukan nak balik, nak kiri kanan kita orang. Takut ada benda ke kita orang boleh rekod tak korang. Bangkit lah kau semua dah sini. Aku dengar ini walkie-talkie ni. Ini walkie-talkie. Kita kalau nak cakap kita tekan. Cuba Adam kita cakap. Macam tu. Okay, jom kita balik. Kasih faham bos. Kasih faham. Laju, aku boleh lah. Dah, jangan halang, woi. Laju sikit. Berhenti. Bunyilah walkie-talkie. Babi tu lah. Cakap pula kenapa? Nak buat benda seram pula. Pukul pisang satu je. Pukul pisang. Aku tak berani. Guys, agak-agak tak okey. Kena lah dekat sikit. Pusing, jangan. Wah, bukan pisang. Tak payah ada goyang lah. Ada benda weh. Jangan cakap macam kuat-kuat. Kau tegak sikit. Okay. Yes. Berhenti guys. Sabarlah. Aku nak ni dulu berhenti ke tempat yang ada lampu. Tadi tak nak pula berhenti kat tempat lampu tadi. Dah lah berhenti. Cakap lah. Apa takut cakap je lah kan. Bukan, cepat nak buat benda seram. Okay guys, kita nak masuk, nak explore. Jangan lagi sangat. Mana dah tahu waktu Ramadan ni ada apa-apa ke. Kita punya walkie-talkie guys. Kejap korang depan. Panjang. Sini kita orang tak tahu nak buat apa. Sini tak tahu ada orang nak buat apa. Guys, saya takut guys. Saya nak balik. Aku tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya nampak. Waktu Ramadan Syed. Waktu Ramadan kita tak payah. Ini ada satu pokok yang besar guys. Wow. Satu pokok ni. Sini. Ini bergerak. Satu. Oh.
guys. Sudah. Wah. Boleh batu kan. Laju. Sabar tu. Dia boleh. Wah. Laju. Sabar lah. Guys, mari guys. Guys, aku tak nampak. Aku pun kaki nak rambut. Dah tak payah dah. Tak nampak. Okay guys, tadi yang kita orang lari sebab kembar ada nampak sesuatu tu, itu betul guys. Sebab tadi kita orang betul-betul nampak, semua orang nampak. Lepas tu yang time kita orang lari nak balik ke sini tu, ada benda yang baling batu. Ada orang yang baling batu, tak tahu siapa. Aku tengok yang dari atas pokok. Ada benda. Okay, dah itu saja. Okay, sampai itu saja. Bye.